Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya wartawan Azmira Husna Dan saya wartawan Fatimah Zahra dari TV PSS SK Nyalas. Terus setia bersama kami. Program ini dimulakan dengan persembahan silat Selamat Datang oleh pesilat dari murid-murid SK Nyalas. Pada hari ini, 19 Mei 2026, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan melaksanakan program sokongan profesional dasar pendidikan digital negeri Melaka. Program ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia di Sekolah Kebangsaan Nyalas Melaka. Pada hari yang sama juga, program eksplorasi digital melangkah ke persada dunia juga dijalankan dengan melibatkan 14 buah sekolah di SK Nyalas. Program ini diteruskan lagi dengan penyerahan sumbangan kepada sekolah penerima bagi program dasar pendidikan digital. Penyerahan dimulakan dengan penyerahan replika smartboard yang disampaikan oleh Wakil YGPHO Dr. Zainin binti Bidin. Disaksikan oleh Datuk PPM. Sesi penyerahan sumbangan tablet pula diteruskan oleh CEO YPN Encik Muhammad Nasrul bin Khairi, disaksikan oleh Datuk KPPM. Bukan itu sahaja, pihak sekolah penerima program ini akan menerima sumbangan cek curah, sumbangan RM10,000 PSP DPD yang disampaikan sendiri oleh Datuk KPPM. Penyerahan ini diterima sendiri oleh guru besar setiap sekolah penerima. Sekarang kita berada di Dewan Sekolah Kebangsaan Nyalas. Di Dewan ini terdapat program Delima Penggunaan AINS. Terdapat juga bus pameran dari beberapa agensi dan sekolah. Bagi bus pameran sekolah kami merupakan bus yang mempamerkan set robotik dan penggunaan mesin pencetak. Kumpulan robotik sekolah Nyalas telah menyertai pelbagai pertandingan sehingga ke peringkat antarabangsa. Bus yang kedua pula daripada Sekolah Kebangsaan Johor yang mempamerkan notebook LM iaitu penggunaan AI dalam pembelajaran. Penggunaan notebook LM ini mengalahkan pembelajaran digital kreatif. Seterusnya, bus STEM daripada Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal yang mempamerkan pelibatan dalam kejayaan mereka dalam STEM. Bus Sekolah Kebangsaan Seri Lanang pula mempamerkan penggunaan AINS bagi program nilam. Seterusnya, lawatan diteruskan lagi ke bilik digital dan pusat sumber SK Nyalas. Bersama saya Yang Berbahagia Datuk Dr. Azam, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum dan apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Sihat tak? Alhamdulillah sihat Datuk. Saya wakil dari TV PSS Sekolah Kebangsaan Nyalas amat berbesar hati dan berbangga kerana diberi peluang untuk mengadakan sesi wawancara bersama Datuk. Okey, insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memulakan sesi wawancara. Okay, silakan. Apakah harapan Datuk terhadap generasi muda pada masa kini, khususnya dalam menghadapi era digital dan industri 5.0? Harapan saya generasi muda dalam berhadapan dengan teknologi digital 5.0 ini, generasi muda mesti menggunakan segala alat digital dengan penuh berhemah. Bersama-sama dengan akhlak dan adab, bersama-sama dengan pegangan agama,
sebab inilah yang menjadi kunci untuk kita dapat menggunakan teknologi digital ini dengan baik dan mendatangkan manfaat kepada diri kita dan juga masyarakat. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih. Semoga aktiviti yang dijalankan pada hari ini memberi sedikit gambaran tentang pelaksanaan program sokongan dasar pendidikan digital Negeri Melaka. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih.